Okay, so kan saya daripada center Grab Melaka. Macam kalau belikan barang je macam tu dekat 7-Eleven. Nanti jumpa dekat garage sini, kita bagi cas lebih lah. Boleh. Saya pergi sekarang. Okay, boleh bagi sebut nombor WhatsApp je tak? Nanti saya call dekat WhatsApp 01 berapa? WhatsApp tak apa. Dah call dalam ni je, boleh senang. Dalam ni pun okey, tak ada hal. Nak tunjuk barang tu macam tu dekat video call. Nak hantar gambar kan boleh dekat dalam ni. Dekat dalam apps Grab ni. Sebab nombor privacy ya, cik. Nombor privacy. Tak apa. Nak saya pergi beli, cik. Saya pergi beli. Tu saya ambil lah gambar bagi. Tak ada hal. Saya boleh je, tak ada hal. Cik tunggu kejap. Saya dekat je ni. Saya dekat tepi ni je ni. Saya boleh tunggu masuk dalam. Tak ada hal. Tunggu kejap ya. Okey je ya. Thank you. Alright. Okay, korang kalau nak tahu ni cara scammer tipu baru kau nampak ni. Dia akan letak center ni. Dia akan apa orang kata? Akan tipu lah. Kan jap kita jap. 2 hours later. Kita collect lah RM4 kan. Jom. Tak ada hal. Kan? Tak ada hal. Kita cakap kena convincing lah. Tak sangka kan dia dekat Melaka pun dia kacau Gila tu. Dia sekarang dah pakai nama Grab sekarang ni. Gila babun bhai. Gila babun dol. Kan gila babun ni. Tak apa, kita alamak alah. Kau janganlah macam ni. Payahlah. Aduh. In 100 meters, you will arrive at your destination. Aduh, MB punya kereta buat hal lah. MB pakai Honda Sonata. Serius lah weh. Majlis pakai Honda Sonata. Serius lah. Ni cara terbaru scammer. You have arrived at your destination. Alah, tapi tak boleh nak tunggu 5 minit kat sini. Alamak kau ni. Jumpa nanti saya bagi cash. Pandai kau lah. Okey, nak parking jap. Oh, pandai you. Gaya dia. Saya daripada Grab Center. Dia tak tahu, dia tak ingat ke dia pernah suara yang sama tau. Okay, suara yang sama. Ni boleh ke tak nak tunggu 2 minit ni sini? Tak boleh ni bhai. Sekejap, kalau ada kereta pun kita jalan. Ni budak ni. Ni budak ni pernah naik dengan aku ni. Kalau aku MD balik lah, betul lah aku hantar Amoy ni balik. Budak ni. Ni biasa ni, dia rumah dia ala-ala rumah aku ni, duduk bertam budak ni, Amoy. Bertam, rumah besar. Tunggu 2 minit. Nah budak ni. Tu dia tengok kereta aku tadi, dia ada order Grab lain pun. Alah, dah ada kereta lalu pula. Aduh. Sekejap, dia dah baca belum? Oh, dia tak baca. Head south. Tapi ada masalah problemnya sekarang kan. Turn left. Masalah problemnya sekarang ada yang apa nama ni? Ada yang tertipu kan, aku tak faham. Tapi sebab tu lah, sebab sekarang ni dia punya gaya menipu yang baru yang macam ni. Dia mengaku dia daripada In 40 meters, turn left. Daripada center Grab kan, daripada center Grab. Dia kata dia nak ni lah, in 60 kan? meters, turn left. 5 minit kita pusing dulu. Lama 5 minit sebenarnya bhai. Nampak tu. Ni berapa minit? Macam lah. Jumpa pula aku scammer ni. Kan? 100 meters, you will arrive at your destination. Takut aku dah pusing ni, dah tak boleh pula dah nak cancel no show. Aduh yai. Kan? Yang Innova ni, pun dia lah. Tak, sebab tadi aku
You have arrived at your destination. Aku dah pusing ni, dia pun pusing surround. Kau nak cek parking ke apa sebenarnya? Aku pusing sebab kau. Sekejap. Sini boleh no show. Ni dah pun okay. Alamak. Honda ni nak keluar pula. Ya Allah. Tak ada tempat nak berhenti weh. Ya Allah, tak ada tempat nak berhenti. Kau nak pergi mana? Oh, Myvi tu pula buat hal. Tak ada tempat nak berhenti tu sini tu. Serius tu. Tapi kenapa dia pun pandai dia tak, kau nak scam orang pun cuba pilih 7E yang semenggah sikit. Dah aku dah tak boleh nak ni. Honda tu nak keluar pula. Dah boleh parking. Tak apa, kita pusing lagi surround. Tak ada hal. Kan? In 20 meters, turn left. Pusing lagi surround. Alamak uncle ni. Alah bercintanya buat sekali. Aduh cintanya. Alah hai. Allah. In 70 meters, turn left. Anti ni kesian nak pakai tongkat dah. In 40 meters, Nak turn pusing left. tak? Dia walaupun kau nak collect RM3 tapi kena pusing macam ni, rugi babe sebenarnya. Keadaan ni kayaknya In 60 meters, turn left. keadaan tak memihak kau. Kau dah nak berhenti kat tepi tu dah elok dah. Parking dah cantik lah tepi tu. Kejap kan? Ada kereta nak keluar pula. Sini susah parking ni sini. Sini Plaza Melaka ni. In 100 meters, you will arrive at your destination. Alah, kau parking. Cepat lah. Bising je mulut aku ni kan. Cepatlah. Kau nak cancel no show ni. Kan? Kau nak cancel no show ni. You have arrived at your destination. Sekejap, dah boleh cancel no show belum? No show. Lagi seminit. Lagi seminit pula. Kan, kita macam ni je cara dia guys. Sekarang ni memang cara baru dia. Cara terbaru dia dah akan menyamar. Dia daripada Grab Center lah apa bagai. Okay, so korang jangan, kalau yang minta beli barang ni tak payahlah. Kan? Tak payahlah, kau tu cancel kena je lah. Kan? So macam ni jap. Several bad puns later. Alhamdulillah. Okay, bukan main lagi center driver bukan main lagi. Kau main lagi. Kau nak menipu orang. Macam ni. Dah boleh belum? Dah boleh collect belum? Dah boleh collect ke belum? Yeay, dah boleh collect. 6.5 hours later. Okay guys. So tu dia. Kita dah collect. So jaga-jaga guys. Dapat nama macam tu, kita cancel. Walaupun tengah sendu-sendu ni, Melaka tengah sendu ni. Kan? Tapi tu dia tak ingat. Aku rasa dia buat rambang lah. Sebab dekat KL ada. Kan? Kat Melaka ni cakap lah. Lagilah. Tapi aku yang time ni, aku pernah dapat sekali. Time tu aku kat airport. Bukan kat airport, aku kat Kota Warisan. Aku malah nak queue. Kan? Aku duduk Kota Warisan tu. Dapat. Guna Grab Center nak guna nama Grab Center kau main lagi kau jaga-jaga Grab Center pun tak adalah sibuk nak suruh kau beli top up ke apa bagai, tak ada. Okay, tak ada. So korang jaga-jaga jaga-jaga. Okay. Kalau nak collect cancellation fee, buat macam aku tadilah. Kan? Kau cakap boleh. Kau jangan makikan dia. Kan? Makikan dia tak ada apa-apa. Tak payah maki. Cakap je boleh. Kalau dia nak minta nombor telefon ke apa, cakap tak payah. Cakap dia tak payah. Tak apa. Saya buat macam aku tu lah. Boleh hantar gambar, tak apa, tak ada hal kan. Cakap elok kan. Nak collect RM3 kan. Aduh, scammer bengok. Tapi itulah dia, macam mana dia boleh buat. Rajin buat banyak-banyak email. Buat apa, beli nombor telefon banyak-banyak untuk scam orang. Aku rasa dia apa nama ni, ada apa kata, masih ada driver yang tertipu kot. Kan? Sebab tu boleh kena. Kan? Kalau tidak tak adanya kan. So aku rasa ada driver yang terkena. Okay. So tu je lah.
kebetulan jadi pula, boleh terus buat konten kan. Dah lama tak buat konten. Okay, bye. Assalamualaikum. Bintang bersinar di malam gelap, kau menunjuk arah. Hati yang tulus takkan pernah pudar. Oh Aftaluddin, dunia kau cerah. Okay guys, orang yang sama. Itu hari RM9, ni mahal sikit. Tapi dia yang ni RM3 je shilling ya. Okey lah, janji dia bayar. Tu yang penting, janji dia bayar.